mengaitkan negara Malaysia ke Amerika Serikat. Tapi memang dasar Malaysia ini nggak tahu diuntung, guys. Makanya mereka malah kasih komentar-komentar yang gue bingung. Ini orang bisa baca apa enggak sih? Jangan-jangan buta huruf semua nih orang Malaysia. Assalamualaikum semua, sihat? Hai Benix, kita memang serumpun tapi bukan sekampung. Ingat tu Benix, dengar dulu apa aku nak cakap dengan kau. Negara sendiri, jaga dulu sempadan. Lepas tu barulah ngoceh. Dengar dulu jom. Komentar nih, mau di setan 6202. Si Benix masih tolong goblok lagi. Tengok pula yang jadi dengan Indon, dengan USA nanti. Soal kereta cepat dulu saja, lalu Natuna bakal tergadai sama Cina. Gue gak tau ya lo ngomong apa ya, tapi memang musik bermasalah. Kalau gue setuju masih setan 6202 ini. Raiza 3734, kamu ini manusia berhati busuk. Jaga saja periuk nasi kamu, jangan sampai ada yang tidak dapat makan, goblok. Kata si Raiza. Maksudnya hati busuk apa? Gue ngasih tahu lu hal yang benar, bukan ngasih tahu berita hoax. Ini fakta, beritanya dari Gunung Putih. Kalau lu buta huruf, lu gak bisa baca tulis, lu buka websitenya www.whitehouse.government. Jadi lu bisa cari informasinya yang gue bilang, itu berdasarkan data, bego. Lalu ada di Wansedah 9745, ini dulu dia. Wansedah 9745, selalu ada 4 angka di belakangnya. Ini udah kayak barisan buzzer aja nih. Ini namanya nomor absen pegawai di kantor buzzer Malaysia ini kayak begini. Isinya orang bodoh semua, jadi gampang dideteksi. Janganlah kau sibuk dengan Malaysia. Kau jaga negara kau, dan bagi idea code negaraku kamu. Kami Malaysia tidak sama sekali perlukan ide maju kamu yang goblok. Nah ini bukan hanya buta huruf, ini juga harus belajar ngetik yang baik dan benar. Tolonglah orang Malaysia. Benix, kamu sihat? Benix, aku kan penat tau tak fikir. Penat aku fikir. Ya Allah ya Tuhanku, kau tak pernah jumpa orang kan ke? Dulu kau kecil-kecil tak pernah jumpa orang. Dah besar sekarang baru kau nampak orang lah. Tu yang perasaan macam kau pelik tu kan? Bercakap macam kau seorang aja pergi sekolah, orang lain tak pergi sekolah ke? Rakyat Malaysia ni kau cakap buta huruf lah, tak tahu baca. Memang Benix, kami semua kat Malaysia ni tak tahu baca, tak tahu tulis. Yang tahu baca tahu tulis tu kamu dengan rakyat-rakyat Indonesia. Kalau yang Malaysia ni memang tak tahu baca, tak tahu baca, tak tahu tulis. Tapi tak adalah kami tu sampai macam kamu tu. Kami ni sibuk jaga diri sendiri, jaga keluarga sendiri, jaga pekerjaan sendiri. Sebab kami tak ada masa nak jaga negara orang, pasal orang tu menipu ke, orang ni begini ke, begitu ke, tak ada masa. Yang banyak masa tu kan kamu. Kamu tu kan banyak masa. Kamu tu kan memang dah dilahirkan. Nah, ni negara sendiri tak boleh nak urus. Macam mana orang nak percaya dengan kamu? Apa yang kamu cakap tu kan dia macam pokok aja yang ditiup angin. Kalau apa tu kena puting-piung, tu pusing-pusing. Kalau dia kena ribut kawan, tak tahulah dia jadi apa kan. Dia macam tu lah, lebih kurang. Kamu pun macam tu lah. Kami, apa yang kamu cakap tu kami tak panik. Sebab kami dah diajar supaya bukan dengar lepas tu panik. Dengar dan serang, bukan. Walaupun kami tak pergi sekolah macam kamu, tapi kami, mak ayah kami dah ajar. Tak payah pergi sekolah kami ni. Negara Malaysia ni mana ada pergi sekolah. Semua orang tak tahu baca. Jadi kamu teruskanlah. Kamu cakap je lah. Kamu tolong cari-cari. Lepas tu bagi tahu semua orang. Kamu bagi tahu je semua orang. Supaya kamu je yang nampak hebat. Orang lain tu buruk. Sebab kalau kamu tak bagi tahu orang yang kamu tu hebat, nanti orang tak tahu kamu tu hebat. Sebab itulah kamu kena berkowar supaya orang tahu yang kamu tu hebat. Walaupun apa yang kamu cakap tu adalah sikit betulnya. Tak semualah. Tak semestinya kalau tu daripada rumah putih 100% apa yang kamu cakap tu betul. Kami orang Malaysia, bukan Indonesia. Kalau kamu nak mempengaruhi, kamu boleh mempengaruhi orang negara kamu dan negara lain. Negara Malaysia dia memang tak pergi sekolah. Jadi susahlah sikit nak terpengaruh kan. Sebab dia tak pergi sekolah, dia duduk je kat rumah. Semua ni tak tahu baca. Macam yang kamu kata, kamu ingat sikit bahasa kamu tu kan. Kamu kalau pergi sekolah, kalau bahasa cuma macam kamu, percuma aja kamu ni. Ni, aku nak tanya, ni rakyat kamu ni bila nak ambil? Bila nak ambil rakyat kamu ni? Suruh presiden kamu ambil ni, bila nak ambil? Cakap dia pandai kamu ni. Cakapnya besar tinggi semua tahu. Tapi masalah sendiri, nak selesaikan masalah rakyat Indonesia keluar daripada negara tanpa dokumen ini pun tak boleh nak selesaikan. Macam mana ni Benix? Kalau kamu ni tu berkualiti, kamu tak adalah kan nak melelong-lelong gitu, nak panggil-panggil orang, suruh beli, nak jerit-jerit, nak mengata itu, nak suruh. Kamu tu dilihat berkualiti. Tapi tak apalah, cuma aku nak tanya, bila kapan kamu nak sampai ni, nak ambil ni? Orang dah tunggu dah nak puasa. Ni, kamu duduk kira orang punya kerugian. Kamu duduk kira itu, ini, ni. Yang untung kamu ambil, yang masalah kamu buang dekat sini. Kamu ambil balik masalah kamu ni. Kalau kita bercakap aja, berkowar-kowar, monyet pun boleh bercakap. Kamu ni lahir dulu kat mana? Lahir kat atas pokok ke? Ke kamu lahir kat mana dulu? Kenapa lah mamak ni kurang kasih sayang lah katnya kau ni? Kau tak ada kasih sayang? Bila aku dengar kau bercakap, alah kesiannya mamak ni kurang kasih sayang ni. Memang kurang kasih sayang. Kau tak ada kurang kasih sayang, kurang segala-galanya. Kau lahir dulu, kau lahir kat atas pokok ke, atas gunung ke, dalam air ke, aku tak tahu kau lahir kat mana dulu. Lepas tu bila kau besar, kau tua, kau nampak je orang, alah kau dah nampak dah peluang nak melelong. Macam jual barang dekat pasar malam. Kalau ilmu kita berkualiti, kita simpan baik-baik, ada value. Bukan kita lelong-lelong nak menunjukkan kita tu mempunyai barang yang bagus. Ni, tak tahulah bagus ke tak. Pagar dapat dengan kamu? Pagar? Dah pasang pagar? Tak pasang lagi pagar? Tak tahulah pasang lah pagar elektrik ke, pasang lah apa-apa pun. Kalau tak ada pagar kan pasang je lah buluh-buluh ke. Buluh pun tak ada. Kata kaya. Buluh tak ada. Kalau tak ada buluh pasang lah apa ni bawa balik. Buat pekak aja. Buat tak dengar aje. Kamu sedekah beras dekat sana.
kamu ambil ni rakyat kamu ni, bawa pulang. Duit kau banyak kan? Pendapatan kau banyak kan? Daripada kau memfitnah negara orang, daripada kau buruk-burukkan orang tu, banyak dapat duit kau kan? Kau ambil balik rakyat-rakyat negara kau ni. Lah, aku kan rasa kecil-kecil je kamu ni kan? Geram aja kamu ni. Mulut.